Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Nur Hamal Rasmila binti Muhammad Aswad Izani, wartawan cilik dari Sekolah Kebangsaan Pakar 2, melaporkan secara langsung peluncuran program pendidikan inklusif holistik Sekolah Kebangsaan Pakar 2. Majlis peluncuran pada hari ini telah digunakan oleh Cikgu Azalina binti Abdullah selaku penolong kanan pentadbiran, turut hadir barisan guru serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Pakar 2. Program hari ini melibatkan penyataan PPKI dan murid arus perdana seperti persembahan nyanyian dari rakan inklusif kami. Tak sempurna mencintaimu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hamal Rasmina, wartawan cilik dari Sekolah Kebangsaan Pakar 2. Cikgu, soalan pertama, apakah tujuan utama perlaksanakan program inklusif holistik di sekolah kita? Okey, terima kasih kepada Adik Umairah atas kesungguhan, atas keberanian yang telah diberikan bagi episod pertama TV PSS bagi PPKI. Tujuan utama program inklusif ini diadakan di sekolah kita adalah untuk memastikan murid-murid berkeperluan khas ataupun murid-murid istimewa ini bekerjasama, menghormati di antara satu sama lain dan memastikan kerjasama yang erat di antara murid-murid arus perdana dan murid-murid PPKI amnya. Cikgu, soalan kedua, apakah harapan pihak sekolah? Okey, berdasarkan soalan ini, harapan pihak sekolah semoga murid-murid berkeperluan khas utamanya dapat memberikan keyakinan diri, dapat memberi kerjasama, dapat memberi cabaran kepada diri sendiri untuk memastikan mereka ini dapat berdaya saing di antara murid-murid, kawan-kawan serta persekitaran yang baik di sekitar sekolah. Amin. Cikgu, akhir kali apakah pesanan kepada murid-murid dan warga sekolah agar program ini berjaya? Okey, pesanan yang terakhir, saya mewakili pihak pengurusan, semoga program yang dijalankan sama ada PPKI ataupun program-program yang dilaksanakan di sekolah ini dapat mendapat kerjasama yang erat bagi memastikan program-program ini dapat diaplikasikan dengan sebaik mungkin dan dapat dilakukan secara semaksimum mungkin kepada kebaikan murid amnya, kepada seluruh murid PPKI secara holistik dan menyeluruh. Akhir sekali, cikgu nak ucapkan tahniah kepada Amara kerana berani dan merupakan episod yang pertama bagi TV Cilik, TV PPKI. Semoga episod-episod akan datang akan memberikan input yang terkini melalui perkembangan PPKI seterusnya dapat memberikan keyakinan diri dalam memastikan murid PPKI dapat berjalan bersama dengan murid-murid arus perdana. Terima kasih.